yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, maka ianya mengingatkan kepada kita bagaimana semasa kita berada dalam bulan Rejab lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah kerana Allah Ta'ala telah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kita juga melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu, salafus salih terdahulu, bagaimana mereka sangat merindui bulan Ramadan apabila bulan. Sebelum kedatangan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan berakhirnya Ramadan, bulan pula. Mereka berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan amalan-amalan soleh yang aku lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala terima dengan sebanyak-banyaknya. Maka insya-Allah dengan kehadiran bulan Ramadan ini, dengan keberadaan kita di dalam bulan Ramadan ini, kita rebutlah sebanyak mungkin peluang-peluang yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita. Biasanya, kita biasa dengar apabila tibanya bulan Ramadan. Dan kita dengar juga apabila tadi khatib telah membacakan satu hadis yang masyhur. Apabila tibanya bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin, atau kama qala. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka 3 perkara Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala buka seluah-luahnya pintu syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala tutup semua pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala ikat. Allah Ta'ala berkah. Allah Ta'ala ikat setel-setel yang ada di atas muka dunia. Itu adalah gambaran bagaimana bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi bagi orang yang biasa-biasa, mereka tidak menganggap bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemuncak daripada Ramadan itu, la'allakum tattaqun. Mereka mendapat takwa daripada Allah Ta'ala. Bagi orang yang tidak memahami tentang kelebihan bulan Ramadan, bagi orang yang tidak melakukan persiapan, tidak melakukan persediaan, maka mereka tidak menganggap bulan Ramadan itu bulan istimewa. Mereka menganggap bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Seperti mana bulan Muharram, seperti mana bulan Safar dan juga sebagainya. Orang puasa dia puasa, orang buka dia buka. Tetapi tidak ditambah dengan amalan-amalan soleh yang lain, maka rugilah orang-orang seperti ini.
Maka orang serupa dengan kita menganggap bulan Ramadan bulan yang sangat bernilai. Bulan yang sangat banyak terbentangnya 1001 kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Sebagaimana yang amba baca saat ni, Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Maknanya, simboliknya Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga ini bermaksud Allah Ta'ala bui sebanyak mungkin amalan-amalan soleh. Banyak kara benda-benda baik apabila kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak kepada kita. Apa sahaja yang kita buat di dalam bulan Ramadan akan adanya pahala digandakan lagi dengan berlipat kali ganda. Amalan-amalan hak kita buat tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka. Apa guna? Allah Ta'ala buka pintu syurga. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tak tutup pintu neraka. Bulan Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu syurga. Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Ini satu perkara yang sangat pelik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apatah lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Supaya manusia ni sedar. Supaya orang Islam ni sedar. Buatlah sebanyak mana pun amalan-amalan soleh. Kamu tidak akan rugi. Kamu tidak akan menyesal. Dan kamu tidak akan dapat. Sebagaimana kamu buat di bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala tutup pintu neraka simboliknya. Bahawasanya segala amal ibadat yang kamu lakukan tidak ada gangguan daripada mana-mana pihak. Buatlah gapo mu nak buat. Semaya ke, qiyamul lainnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Maka perkara yang kamu buat tadi tidak ada gangguan daripada mana-mana pihak untuk mengganggu kamu melakukan amalan-amalan tadi. Maknanya, kita buat dengan rengeh tulen. Kita buat dengan seronok. Kita buat dengan suka. Kita buat dengan gembira. Itulah simbolik. Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Allah Ta'ala tutup, buka pintu syurga seluah-luahnya. Untuk kita buat apa saja tanpa ada gangguan. Tanpa ada sebarang orang panggil gangguan daripada pihak-pihak yang cuba nak memberatkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala kata tutup pintu neraka, maka Allah Ta'ala igak setan. Bila Allah Ta'ala igak setan ni maknanya tak ada masalah lah. Nak baca Quran pun tak ada masalah. Nak semaya sunat pun tak ada masalah. Nak sedekah pun tak ada masalah. Gapo hak kita nak buat? Tak ada masalah. Tak ada alasan. Tak ada alasan bakpo kita tak si buat. Allah Ta'ala buka pintu syurga. Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Allah Ta'ala igak setan. Maka tak ada alasan. Kita nak jawab dengan Allah Ta'ala, kenapa mu tak baca Quran? Kenapa kamu tak semaya lama? Kenapa kamu tak semaya banyak? Tak ada jawapan. Hak kita nak jawab dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Betapa Allah Ta'ala bagi peluang 100% kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang hamba baca tadi, perkara-perkara yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, antaranya 3 perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Seterusnya, Allah Ta'ala juga sebut kepada kita bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita.
sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun. Ramadan di antara Ramadan ini dengan Ramadan yang akan datang itu, Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini satu anugerah, satu bonus yang Allah Ta'ala berikan kepada kita apabila kita melakukan ibadat di dalam bulan Ramadan. Maka selagi mana kita tidak melakukan perkara-perkara maksiat yang besar-besar, dosa yang besar-besar, maka Ramadan tahun ini dan juga Ramadan akan datang ni, Allah Ta'ala sentiasa mengampunkan dosa kita. Apa saja kesilapan, kesalahan yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala sedia ampunkan dosa kita, ampunkan kesalahan kita. Sebagaimana bersebut tadi dah, dalam bulan-bulan yang lain tak ada kelebihan-kelebihan ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang adanya adalah pada bulan Ramadan. Maka sebab itulah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti menganggap bulan Ramadan ini peluang terbaik untuk kita tambahkan pahala, tambahkan ganjaran, tambahkan amal ibadat kita, walaupun kita rasa sukar kerana nafsu, walaupun setan ni tak ada, tetapi nafsu telah menguasai kita. Apabila tibanya Ramadan, walaupun setan telah ditangkap, tetapi nafsu yang kita telah rajakan dia berbulan-bulan, nafsu yang kita telah rajakan dia berbulan-bulan, kita nak kontrol dia dalam bulan Ramadan ini, memerlukan kepada kesungguhan. Memerlukan kepada, orang panggil peluh lah. Nak berlawan dengan nafsu ni dalam bulan Ramadan ni, perkara yang sangat sukar. Tetapi, kalau kita berjaya mengatasi nafsu tersebut, maka pahalanya banyak, ganjaran dia banyak, kelebihannya sangat banyak. Apa lagi? Allah Ta'ala bentangkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala sebut antara faedah-faedah yang kita boleh lakukan apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, iaitu wa taksirus sadaqat. Kita kena membanyakkan sedekah. Sedekah dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena jadi orang kaya. Apabila tibanya Ramadan, kita kena jadi orang hak kaya. Orang hak banyak duit. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ni, kita nak bagi sedekah banyak. Masjid minta, balasah kampung kita minta, nak bagi kepada fakir miskin, nak bagi kepada anak yatim, nak bagi untuk iftar jama'i dan juga sebagainya. Maka kena duit banyak, kena harta banyak, supaya apa? Supaya kelebihan Ramadan tadi, sedekah di dalam bulan Ramadan tadi, boleh kita. Malanglah kita. Kalau kita berada dalam bulan Ramadan, kita masih lagi berkira-kira dengan duit kita. Kita masih lagi berkira-kira dengan duit kita. Berapa hak kita bagi untuk kutipai Jumaat. Hak minggu ni, hari ni berapa, minggu depan berapa pula kita bagi. Kalau kita masih berkira-kira, wal'iyadzabillahi min zalik, maka kita belum lagi memahami tentang kelebihan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu, bulan Ramadan ini, bulan yang hamba buat ibarat seperti cahaya. Bulan yang mana ibarat dia seperti cahaya. Apabila kita masuk ke satu tempat yang bercahaya, maka Allah Ta'ala nampakkan kita bahawasanya banyak perkara-perkara baik yang kamu boleh buat.
Bukannya kita masuk dalam keadaan mata kita ditutup. Kawasan gelap. Kita tak nampak kita nak buat berapa. Tak. Bulan Ramadan ini bulan ibarat cahaya. Bila kita masuk ke tempat yang bercahaya, maka kita nampak satu demi satu. Satu demi satu amalan-amalan dan juga perkara-perkara yang kita boleh buat. Maka dengan hati kita yang baik, dengan hati kita yang comel, maka kita buat satu persatu amalan-amalan tadi dengan rengeh tulis kita, dengan bersemangatnya, dengan bersungguhnya, dengan rasa minatnya. Maka amalan-amalan yang kita nampak tadi, kita gunakanlah. Kita buat sebaik mungkin. Moga-moga pahala tadi boleh kepada kita. Bulan Ramadan juga, Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita ni berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala minta kita ni berpuasa sungguh-sungguh. Imanan wa ihtisaba. Bukannya puasa gitu-gitu je dak. Puasa sungguh-sungguh ni bermaksud bukan semata-mata menahan lapar dan juga dahaga, tetapi jaga banyak perkara, menahan perkara-perkara lain ketika mana kita berpuasa. Dalam kitab fiqh dia sebut kepada kita selain daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia panggil mubtilat, dia panggil al-muftirat. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan dan juga minum dengan sengaja dalam bulan Ramadan, tu batal puasa. Dalam masa yang sama dia ada juga satu perkara lagi, dia panggil al-muhbitat. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa dia sah, tapi tak ada pahala. Hak tadi batal puasa, kena qada. Hak ni pahala dia sah, tapi tak ada pahala puasa. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ini apabila kita buat, maka kita hanya mendapat lapar dan juga dahaga daripada puasa kita. Nabi kata, kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang berpuasa, maka hasil daripada puasa dia hanya lapar dan juga dahaga. Kenapa? Kerana dia telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Antaranya, iaitu apa disebut oleh Nabi? Al-ghibah. Al-ghibah ni maksudnya mengumpat. Al-ghibah mengumpat. Dia puasa, tapi dalam keadaan dia duduk mengumpat. Moga kedai tutup. Ngumpat. Bobe. Duduk masjid pun duduk ngumpat. Klik rumah pun duduk ngumpat. Ngumpat 24 jam. Maka orang lagu ni wal'iyadzabillah. Pahala puasa dia tak ada. Yang kedua, al-kadhib. Bercakap bohong. Kecek nipu. Puasa tapi kecek nipu. Maka di sisi dia, Allah Ta'ala tak bagi pahala kepada dia. Apa dia lagi? Iaitu orang panggil batu api. Pelaga orang. Pelaga si A, pelaga si B. Nak suruh balah di antara pihak A dengan pihak B. Dia jumpa panah. Maka balahlah si A dengan si B disebabkan dia. Maka pahala puasa dia tak ada. Puasa dia. Tapi pahala puasa dia tak ada. Tu orang panggil al-muhbitat. Tadilah imanan wahtisaba. Kita puasa ni, puasa sungguh-sungguh. Menahan diri daripada lapar dan juga dahaga ni sungguh-sungguh. Bukan semata-mata jaga makan, jaga mulut kita daripada makan. Bukan jaga mulut daripada makan dan juga minum saja. Tetapi jaga juga anggota-anggota badan kita. Daripada melakukan maksiat. Sebagaimana pesanan Al-Imamul Ghazali. Bahawasanya puasa kita ni, kita kena jaga anggota-anggota badan kita. Kena jaga mata kita.
daripada melihat maksiat. Jaga mata kita daripada khiling. Orang panggil maksiat. Melihat perkara-perkara yang tak comel. Jaga lidah kita daripada bertutur perkara-perkara yang tak comel. Lepas tu pula jaga orang panggil telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tak comel. Lepas tu pula kita jaga orang panggil tangan kita daripada menulis perkara-perkara yang tak comel, menulis perkara-perkara yang tak betul. Media sosial kalau ni tulis buat status Facebook ke, status WhatsApp ke, TikTok, tak kira lah. Yang boleh menimbulkan kekeliruan, yang boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan huru-hara, maka perkara-perkara ini mesti dijauhkan. Sebab itulah Nabi sebut man shoma ramadhana imana, tadilah. Jaga sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh dan betul-betul mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala akan leburkan dosa kita. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita. Perkara-perkara ini tak ada dalam bulan-bulan yang lain. Sebagaimana disebut di awal-awal tadi, hanya dalam bulan Ramadan. Pejel celek, ni hari dah. Nak petai dah, nak buka dah kita ni. Esok hari yang ke-7. Sebentar aja sebulan ni. Sebentar aja sebulan ni. Dia sebulan ni lah. Kita guna sungguh-sungguh. Kita ambil sungguh-sungguh. Kita cawak kotai sungguh-sungguh. Kerana belum tentu lagi kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bayangkanlah. Orang kampung kita, saudara mara kita, waris-waris kita, adik-beradik kita, orang tua kita, hak meninggal dunia tidak sempat dengan Ramadan. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Maka kita gembelengkan. Kita cawak kotak. Tenaga yang ada kepada kita. Kesihatan yang ada kepada kita. Untuk kita buat sebanyak mungkin. Fadilat-fadilat. Dan juga perkara-perkara yang kita boleh buat. Ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Jangan jadikan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini sebagai adat semata-mata. Adat ni maksudnya apa? Berakhirnya Ramadan, maka benda-benda tadi tak ada. Bulan Ramadan ni kita bersemangat, Alhamdulillah. Tapi bila berakhirnya Ramadan, kita telah kembali kepada perkara-perkara hak sebelum pada ni. Maka rugilah kita. Amo duk perhati tengok. Kebetulan kita semaya terawih ni rata. Amo duk perhati tengok. Banyak di kalangan orang-orang kita ni. Apabila semaya Isya. Selepas semaya Isya. Dia tak semaya Ba'diyah Isya. Dia tak bangun semaya Ba'diyah Isya. Sedangkan Imam Nawawi kata. Ba'diyah Isya ni lebih baik daripada semaya terawih. Kerana Ba'diyah Isya ni, Qabliyah Isya ni, Nabi tak pernah tinggal dalam hidup dia. Tapi nak disebabkan adat lah. Sebabkan adat nak semaya terawih, Ba'diyah Isya ni dia tak semaya, tak bangun semaya. Duk buah, duk main telefon, duk tegur orang tu, duk tegur orang ni. Ni benda yang mesti kita jauhi. Sedangkan ibadat ini bukannya adat. Ibadat ni hak kita buat. Bukan semata-mata dalam bulan Ramadan. Dia kena tahu bahawasanya semaya rawatib Ba'diyah Qabliyah ni benda pahala yang besar. Sepatutnya bangun semaya Ba'diyah Isya, lepas tu gak bangun pula untuk terawih. Tapi amalan-amalan ini dijadikan sebagai adat. Semaya maghrib tak jemaah, semaya Isya tak jemaah, kabar-kabar mari masjid, mari terawih. Tu pesing orang juga. Tapi tak apalah, paling kurang pun dia ada kesedaran untuk buat lagu tu. Tapi benda lagu tu dijadikan sebagai adat. Maka sebab itulah kita kena royak. Supaya benda-benda lagu ni dapat diperbetulkan.
dapat ditegur, dapat dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sempurna. Jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang besar. Dia ada sebut, man amila ta'at wa faragha minha. Siapa-siapa yang melakukan ketaatan, siapa-siapa buat perkara baik, maka sesar dia buat perkara tadi, fa'alamatu qabuliha, maka tanda-tanda amalan dia diterima oleh Allah Ta'ala, iaitu dia meneruskan amalan-amalan soleh tersebut. Bila dia buat satu perkara baik, maka selepas pada tu dia buat pula, maka itu tanda-tanda amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alamatu raddiha, dia tanda-tanda Allah Ta'ala menolak amalan soleh yang dia buat tu, iaitu selepas dia buat, maka dia tinggal amalan soleh tadi, maka dia telah melakukan maksiat. Capur pula, buat maksiat pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan-amalan yang dia buat, khususnya di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak terima. Kerana apa? Kerana tadilah. Kerana tidak ada kefahaman, tidak ada kesedaran, tidak ada kesungguhan. Maka bulan Ramadan, orang semaya terawih, dia semaya terawih, dia jadikan sebagai adat semata-mata. Sebab itulah hamba sebut di awal-awal tadi, la'allakum tattaqun ini bukannya boleh kepada semua orang. Sebagaimana Lailatul Qadar, Allah Ta'ala letak 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar, Allah Ta'ala letak 10 akhir Ramadan. Lepas tu pula tak royak pula bila 10 akhir Ramadan. Ulama kata pada malam ganjil. Ada riwayat kata malam tak ganjil pun Lailatul Qadar juga. Nak royak siapa tahap tu? Allah Ta'ala rahsia Lailatul Qadar ni. Pendapat masyhur kata, iaitu malam-malam ganjil. Tapi ada juga pendapat kata, malam-malam genap pun Lailatul Qadar ni ada juga. Maknanya, 10 malam terakhir tu gak cawak kotel lah. Tapi Allah Ta'ala letak situ, Allah Ta'ala tak letak di 10 awal Ramadan. Kalau Allah Ta'ala letak di 10 awal Ramadan, boleh berlaku. Boleh berlaku kepada orang lagu tu, orang lagu ni, orang pesen lagu tu, orang pesen lagu ni. Boleh berlaku Lailatul Qadar kalau Allah Ta'ala letak 10 awal Ramadan. Tapi Allah Ta'ala sipil letak di 10 akhir Ramadan. Siapa yang boleh situ? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jarang butir mata kita nak jumpa semari terawih 10 akhir Ramadan baru bersungguh. Jarang butir mata. Di awal lolek-lolek kat. Akhir pun lolek-lolek juga. Nak ayatnya sebab tu Allah Ta'ala sipir akhir 10 akhir Ramadan. Orang yang mula-mula bersungguh ni, insya-Allah siapa sebulan dia akan bersungguh-sungguh. Tak ada orang awal-awal lolek-lolek-lolek, tiba-tiba 10 malam cawak kotak. Jarang butir mata. Tak tahulah, takut ada. Sebab tu Allah Ta'ala sipil letak di 10 akhir Ramadan, kerana Allah Ta'ala nak bagi hadiah terbesar kepada alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhir sekali, kita berdoalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita berdoa banyak-banyak kepada Allah, biar Allah Ta'ala bagi ke kita ni semangat supaya kita dapat meneruskan ibadat kita dengan hati yang baik, dengan gek-gek tulis, dengan segala-gala. Maka kita doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kamu tarik hidayah yang kamu telah berikan kepadaku untuk aku buat amal ibadat kamu dengan banyak, dengan berlipat kali ganda. Mudah-mudahan
kita semua ni, Allah Ta'ala berikan kelebihan Ramadan kepada kita. Allah Ta'ala buka seluah-luahnya hati kita, jiwa kita, untuk kita rebu kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Biarlah lipoh. Biar lipoh poket kita. Bagaimana lipohnya duit. Poket jubah kita tu biar lipoh. Dengan amalan-amalan soleh. Biarlah bila kita mati berjumpa dengan Allah. Kita mati dalam keadaan kita puas hati. Kita puas hati. Kita jadikan Ramadan ini sebagai bekalan. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Cukuplah setakat tu dulu. Amo tak boleh lama-lama. Adik kakak pun tak boleh lama-lama. Pada setengah je lah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Aqulu qali hadha. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.